Kunci terbesar ilmu perang orang Melayu adalah sebelum kita berperang dengan musuh yang terang di depan, pastikan anda bunuh dulu pengkhianat di belakang. Sebelum kita bertempur di depan dengan musuh, kita selesaikan masalah pengkhianat di belakang. Tak guna kita pergi ke depan, belakang dok kena tikam. Itu ilmu perang orang Melayu tu. Sebelum pergi, belasah dulu. Belasah orang kita dulu, baru kita belasah depan. Jatuhnya Empire Melaka kerana pengkhianat. Jatuh Turki Osmaniyah kerana pengkhianat. Zaman komunis, berlambak pengkhianat. Jepun, berlambak pengkhianat. So pengkhianat ni dah ada dalam DNA kita. Dah ada. Benih-benih tu tak pernah keluar daripada anak keempat Nabi Yaqub alaihi salam. Dan selepas itulah Yahudi ini diitlakkan. Yahudi ini dinisbahkan kepada Nabi Musa dan kepada agama Nabi Musa alaihi salam. Dalam sejarah peradaban Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi pertama yang dinisbahkan kepada bangsa Yahudi ialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi pertama yang dinisbahkan kepada agama Yahudi juga adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini bermaksud agama Yahudi pada suatu ketika dahulu adalah sebuah agama yang dianut oleh etnik ataupun bangsa Yahudi itu sendiri dan nisbahkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Apa yang anda perlu faham sebenarnya ialah, sebenarnya selain daripada agama Islam, tidak pernah wujud pun agama lain selain daripada agama ini. Kalau kita melihat kepada sejarah Nabi-Nabi dan sejarah Rasul-Rasul, tidak pernah ada seorang Nabi pun yang membawa selain daripada agama Islam. Tidak pernah ada seorang Rasul pun yang membawa selain daripada agama Islam. Baik Nabi Adam alaihi salam membawa Islam, Nabi Nuh alaihi salam membawa Islam, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya membawa Islam. Walaupun hakikat Yahudi ini dinisbahkan kepada Musa, bangsa Yahudi kepada Musa, agama Yahudi kepada Musa, tetapi merujuk agama Yahudi yang dinisbahkan tadi sebenarnya adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sekali-kali pernah menyeleweng daripada apa yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Tak akan logik sama sekali Adam sampai sebelum Musa bawa Islam, Musa nak mengatakan, aku cuba nak melencong, aku cuba nak menyeleweng, dulu orang bawa Islam, aku nak bawa Yahudi. No way, tidak mungkin sama sekali. Malah yang dinisbahkan Yahudi itu sebenarnya adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Boleh faham setakat ini tentang asal-usul kalimah Yahudi? Baik. Yang kedua ialah tentang Ibrani. Apabila saya menyebut kalimah Ibrani, apakah yang tergambar dalam pola pemikiran dan otak anda sekarang? Kebiasaannya yang dipelajari oleh anak-anak kita, baik berhubung dengan pendidikan Islam, baik berhubung dengan sejarah Islam, dan berhubung dengan pengajiannya di kolej-kolej, mungkin di IPT, IPTS dan sebagainya. Ibrani pada waktu dan masa sekarang ini sering dinisbahkan kepada bahasa bagi kitab Taurat, bahasa bagi orang-orang Yahudi. Ibrani sekarang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai bahasa Hebrew. Kalau bahasa Hebrew tu, itulah bahasa Ibrani. Memang Ibrani adalah suatu bahasa. Tetapi asal-usul, muasal untuk mengeluarkan kalimah Ibrani ini ialah bukan berpaksikan dan bertunjangkan kepada bahasa. Tetapi Ibrani sebenarnya adalah nama salah satu kabilah. Nama salah satu kabilah, ada kabilah yang bernama Ibrani, yang mana kabilahnya adalah 8 kabilah yang besar. Yang mana 8 kabilah ini, semua salasilah mereka, semua sanad keturunan mereka sampai kepada anak Nabi Nuh yang pertama, iaitu Sam. Anak Nabi Nuh ada 4 orang, Kan'an, Sam, Ham dan Yafis.
Kan'an yang terkorban, yang tak mau ikut jejak Nabi Nuh, yang mati lemas dalam peristiwa banjir besar dan taufan Nabi Nuh. Yang tinggal di atas kapal cuma 3 orang, Sam, Ham dan Yafis. Jadi 8 keturunan yang besar tadi, semua salasilah keturunan mereka ini sampai kepada anak yang nombor 2 tadi, iaitu Sam bin Nuh. Dan ke-8 kabilah tersebut ialah, yang pertama ialah kabilah Asyur, yang kedua kabilah Babil, yang ketiga kabilah Finik, yang keempat kabilah Aram, yang kelima kabilah Kan'an, yang keenam kabilah Kaldan, yang ketujuh kabilah Ibrani yang kita nak bincang, yang ke-8 kabilah Masri. Jadi Ibrani ini adalah merupakan salah satu daripada 8 kabilah, sanak dia sampai kepada Sam bin Nuh. Baik, sebenarnya Ibrani ini nak diambil daripada mana? Sekiranya kumpulan ini sudah dinamakan sebagai Ibrani, suku ini sudah dinamakan Ibrani, mesti ada salah silah kenapa kita meletakkan suku ini menjadikannya nama Ibrani. Macam seolah-olah orang-orang tua kita dahulu mula-mula buka dan teroka tempat ini. Seolah-olah di sini tidak ada penempatan. Orang-orang tua kita datang, tebang-tebang pokok, tebas-tebas lalang, buka penempatan, buka kampung. Mesti ada salah silah, mesti ada sebab kenapa di sini dinamakan jalan baru. Begitu jugalah, bila ada nama Ibrani, kenapa kumpulan ini, kabilah ini, nama dia Ibrani. Dan di dalam buku-buku sejarah Islam, terutamanya yang ditulis oleh seorang profesor di Mesir, Dr. Ahmad Shalabi, beliau mengungkapkan perkataan asal tentang kalimah Ibrani ini berpunca daripada 3 pendapat ulama dan cendekiawan Islam. Yang pertama ialah kalimah Ibrani ini berasal daripada nama moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama moyang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan bapa Nabi Ibrahim ialah seorang pembuat patung-patung berhala zaman kerajaan Namruz. Apakah nama yang diberikan Allah di dalam Al-Quran yang tercatat dalam firman-Nya? Siapa tahu? Siapa tahu nama bapa Nabi Ibrahim yang tercatat di dalam Al-Quran, iaitu Azar. Jadi Ibrahim bin Azar, atau sejarah merekodkan nama sebenarnya ialah Tarikh ataupun Tarrukh. Jadi salah silah Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam bin Azar ataupun Tarikh ataupun Tarrukh bin Nahur bin Sarukh bin Ra'u bin Falikh bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim pun sampai keturunan kepada Sam bin Nuh. Kalau nak lanjut lagi, Nabi Nuh bin Lamik. Nuh bin Lamik, Lamik bin Matusyalih, Matusyalih bin Idris, Idris bin Shis, Shis bin Anwas, Anwas bin Qainan, Qainan bin Mahlil, Mahlil bin Yarid, Yarid bin Adam alaihissalam. Ini bermaksud, Nabi Nuh alaihissalam adalah cicit yang ke-10 Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim adalah cicit yang ke-20 Nabi Adam alaihissalam. Mengikut salah silah keturunan para Nabi dan Rasul ini. Tadi ada kalimah Abir. Betul atau tidak? Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarukh bin Ra'u bin Falikh bin Abir. Ain alif ba ra. Di sinilah asal kalimah Ibrani daripada moyang Ibrahim yang bernama Abir ini. Jadi ini adalah pendapat yang pertama. Keluarnya kalimah Ibrani. Pendapat yang kedua ialah mengatakan punca kalimah Ibrani ini ialah daripada nama nisbah Nabi Ibrahim sendiri. Kerana Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Tahu tak sungai Furat ni duduk di mana? Sekarang, dalam wilayah negara Iraq. Jadi Nabi Ibrahimlah manusia pertama yang menyeberangi dan mengharungi sungai Furat. Selepas dia keluar pada tahun 1750 sebelum Masihi daripada kampungnya iaitu Faddam Aram dalam daerah Mughis, negeri Babylon, negeri Iraq sekarang.
di bawah pemerintahan Maharaja Namrus. Namrus pernah percubaan membakar Nabi Ibrahim. Selepas kes tersebut, Nabi Ibrahim keluar bersama 80 ahli keluarganya, termasuk anak saudaranya Nabi Lut alaihi salam, meninggalkan kota Babylon, terus naik ke atas ke kerajaan Akadia, terus ke kerajaan Assyria, terus ke negara Lubnan sekarang, terus ke negara Kanaan, iaitulah bumi Palestin ataupun Israel sekarang. Dan sepanjang pengembaraan inilah Nabi Ibrahim dikatakan manusia pertama yang mengharungi dan menyeberangi sungai Furat. Itulah dalam kamus-kamus bila kita melihat perkataan Abbarah, Ain Ba Alif Ra Ta. Abbarah bermaksud kapal yang besar-besar, macam kapal perang Abbarah, macam feri yang besar Abbarah, macam krus Abbarah. Tetapi kalau yang kecil, yang macam sampan yang kena kayuh, itu dinamakan Safinah. Dah dengar tak kitab fiqh Safinatun Najah? Bahtera penyelamat. Itu Safinah kena kayuh. Tapi kalau Abbarah yang besar-besar, itulah yang kedua. Yang ketiga inilah yang paling sahih, yang disepakati oleh ulama. Bukan kerana itlak kepada moyang Ibrahim. Bukan kerana Nabi Ibrahim manusia pertama menyeberangi sungai Furat. Tetapi kerana bermula di bumi Babylon, di kampung dia dalam daerah Moris, di Faddam Aram tadilah, beliau merentasi segala bukit bukau. Beliau merentasi segala gunung ganang. Beliau merentasi segala sungai dan laut, turun lembah dan curam. Dan di sinilah beliau hidup bersama 80 orang tadi, hidup secara berpindah randah, hidup secara nomad. Itulah dinamakan Nabi Ibrahim sebagai Ibrani. Dan kemudian bahasa yang dituturkan oleh Nabi Ibrahim dan grup dia tadi dikenali sebagai bahasa Ibrani. Dan Taurat Nabi Musa turun dalam bahasa Ibrani. Zabur Nabi Daud turun dalam bahasa, setengah riwayat kata Ibrani, setengah riwayat kata Kipti. Kitab Injil turun dalam bahasa Syriani dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Baik, itu tentang Ibrani. Seterusnya yang terakhir ialah Israel. Dari manakah punca asal muasal dan usul kalimah Israel? Kalau dalam bahasa Ibrani atau Hebrew tadi, Isra bermaksud hamba, Il bermaksud Allah. Maksudnya Israel bermakna hamba Allah, ataupun bahasa Arab disebut sebagai Abdullah. Israel itu elok mana dia? Hamba Allah. Sama macam kita Abdullah. Itu kalimah asal kosakata bagi perkataan Ibrani ataupun Hebrew. Tetapi sebenarnya Israel ini walaupun itu punca asal kosakata dia, tetapi keluarnya kalimah Ibrani merujuk kepada suatu peristiwa yang dirakamkan di dalam kitab Taurat, di dalam Safar Pembentukan Alam, ataupun Book of Genesis, chapter 32, ayat yang ke-28. Sesungguhnya selepas ini, kamu jangan sekali-kali dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, kerana kamu telah bersungguh-sungguh mengalahkan aku. Sebenarnya kisah ini dirakamkan, terlebih dahulu saya sebutkan ini adalah kisah Israeliat di dalam kitab Taurat. Pernah suatu ketika Nabi Yakub berdoa meminta permohonan kepada Tuhan orang-orang Yahudi yang dinamakan sebagai Yahweh. Ada sebut Yahweh, ada sebut Yahuwah, ada sebut Jehovah. Baik Yahweh, Yahuwah atau Jehovah adalah merujuk kepada Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dikabulkan oleh Tuhan Jehovah. Akhirnya Tuhan Jehovah turun ke bumi, bergaduh, bergusti, berlawan dengan Nabi Yakub. Logik atau tidak kisah ini? Tuhan turun mengadaptasi diri, asimilasi diri menjadi manusia biasa. Ajak pula manusia bergaduh. Bukan manusia jahat, tapi Nabi dia sendiri, Rasul dia sendiri, Nabi Yakub. Akhirnya siapa yang menang? Nabi Yakub menang, Tuhan kalah. Bila Tuhan kalah, keluarlah kalimah dan perkataan tadi. Dalam chapter 32 ayat 28, Book of Genesis, Safar Pembentukan Alam. Inilah yang anda harus fahami. Maksud sebenar, kata asal ayat tentang peristiwa ini ialah kamu mengalahkan Tuhan. Israel bermaksud kamu mengalahkan Tuhan.
Dan sekarang kosakata Israel tentang hamba Allah langsung tidak ada pada pemikiran dan benak otak orang-orang Yahudi. Kalau dia faham dia ini ialah hamba Allah, maka dia tidak akan berlaku perangai, fi'il, akhlak dan sifat dia sebagaimana yang kita lihat dalam dunia sekarang. Tetapi yang ada di dalam kepala, yang ada di dalam otak, yang ada di dalam pemikirannya ialah makna yang awal tadi, kamu mengalahkan Tuhan. Sebab itu segala tindak tanduk dia sentiasa mencabar Allah. Tindak tanduk dia sentiasa mencabar Tuhan. Itulah Yahudi. Dan anda sendiri boleh rangkum dan fahami untuk hubung kait ini dengan mukaddimah awal kita antara Adam dengan Iblis tadi. Padahal dalam ayat terakhir surah Al-Fatihah sudah Allah sebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siapakah kumpulan ghairil maghdubi 'alaihim? Yang Tuhan marah, yang Tuhan murka. Tak lain tak bukan itu adalah orang-orang dan bangsa Yahudi. Kerana apa? Kerana mereka mengetahui kebenaran, kerana mereka memahami kebenaran, kerana mereka mengenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad lebih daripada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Tetapi hakikatnya mereka tetap tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka menentang Nabi Muhammad. Mereka melawan Nabi Muhammad. Bahkan menentang Allah dan melawan Allah. Inilah kenapa Tuhan begitu murka dan marah kepada kaum Yahudi ataupun Bani Israel ini. Kerana mereka mengetahui hakikat kebenaran tapi saja buat keras kepala. Saja buat keras geng. Tak mahu ikut. Itu berbeza dengan Kristian. Kristian mereka disesatkan juga oleh orang-orang Yahudi. Mereka berada di dalam keadaan tidak tahu apa. Mereka di dalam keadaan kesesatan. Sebuah agama yang direka. Sebuah agama yang dicipta oleh manusia sendiri daripada kalangan Yahudi sendiri. Itulah sebabnya di antara Yahudi dan Kristian, siapa sebenarnya yang lebih dekat dan hampir dengan Islam? Kristian lebih dekat dan hampir dengan Islam kerana mereka berada dalam kesesatan. Tetapi sekiranya mereka diberi kebenaran, mereka diberi hakikat pengetahuan tentang Nabi-Nabi dan Rasul, diberi pengetahuan tentang hakikat Allah dan penciptaannya, mereka akan lebih rapat dan murni dengan Islam. Tetapi hakikat Yahudi mereka sudah tahu kebenaran, tetapi sengaja hati mereka begitu keras, degil dan sukar dikawal. Dan inilah yang menyebabkan murka Allah turun ke atas mereka. Sekarang anda sudah memahami dengan baik apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan diistilahkan dengan Yahudi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan diistilahkan dengan Ibrani, dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan diistilahkan dengan Israel ataupun Bani Israel. Sebenarnya siapakah Bani Israel ini? Bani Israel ini tidak lain dan tidak bukan ialah anak-anak kepada Israel. Tadi bila Allah bergaduh dengan Nabi Yakub, dia kata jangan selepas ini kamu dipanggil dengan Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan Israel. Jadi Nabi Yakub itulah Israel. Maksudnya Bani Israel, anak-anak Israel itu ialah anak-anak Nabi Yakub lah. Bani Israel itu ialah anak-anak Nabi Yakub. Yang kita sebut seramai 12 orang tadi. Jadi kalau ada yang tak ingat ataupun terlupa, kita ulang balik. Isteri Nabi Yakub ada 4. Layah, Rahil, Zalfah, Balha. Jadi Layah isteri pertama ada 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, tadi Yahudi Yahuza tu, Yakashi dan Zabulun. 6 orang. Isteri kedua Rahil ada 2 orang. Nabi Yusuf alaihissalam dan adik dia Bunyamin. Zalfah yang ketiga 2 orang. Jad dan Ashir. Balhah yang keempat pun 2 orang. Iaitu Dan dan Naftali. 6, 2, 2, 2. Semuanya 12. Ini dah 12 Bani Israel daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi apa yang perlu anda ingat ialah, adakah Israel
ataupun Yahudi sekarang yang menduduki bumi Palestin, itu adalah Israel daripada keturunan 12 ini, atau mereka itu keturunan dan asal-usul berpunca daripada mana. Ini yang anda harus fahami dengan baik, agar anda tidak tertuduh, agar anda tidak terfitnah Yahudi yang tidak tersenarai dan tidak termasuk mereka yang sedang mengawal dunia kita sekarang, terutamanya bumi Palestin. Anda masih ingat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tentu anda masih ingat, Nabi Musa telah membawa keluar keseluruhan Bani Israel daripada bumi Mesir sewaktu pemerintahan Ramses kedua, atau nama sebenarnya Al-Walid bin Mus'ad bin Aldan ataupun Al-Walid bin Mus'ad bin Rayyan. Itu adalah nama sebenar Fir'aun, bapa angkat kepada Nabi Musa alaihissalam yang digelar Ramses II. Dalam peristiwa tersebut, selepas dikejar oleh Fir'aun dan berlaku peristiwa pembelahan Laut Merah di kawasan dekat dengan terusan Suez. Baik, bila berlaku di situ, maka berlayarlah kesemuanya menyeberangi lautan tersebut dan akhirnya selamat sampai di Semenanjung Sinai. Berapakah jumlah keseluruhan Bani Israel yang terselamat? Kalau mengikut Safar Nabi Musa ataupun kitab Safar 5, yang terakhir sekali dikenali sebagai Safar Bilangan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah The Book of Numbers. Sebenarnya Safar Bilangan ini, peristiwa yang terkandung di dalamnya adalah merujuk kepada peristiwa Nabi Musa alaihissalam membilang seorang demi seorang daripada kalangan Bani Israel, tidak kira lelaki dan perempuan, yang umurnya 20 tahun ke atas. Jadi mana-mana lelaki, mana-mana perempuan, umur 20 tahun, bilang seorang-seorang. Okey, 20 tahun, 1. 18 tahun, tak payah kira. 30 tahun, 2. 40 tahun, 3. Jadi hasil daripada jumlah yang dibilang oleh Nabi Musa, lelaki dan perempuan yang 20 tahun ke atas ini, jumlah dan angka yang terrekod di dalam Book of Numbers tadi ialah 603,505 orang Bani Israel kesemuanya. 603,505 orang kesemuanya. Jadi itu jumlah yang 20 tahun ke atas. Yang 20 tahun ke bawah apa cerita? Maksudnya, dengan kata lain, jumlahnya adalah lebih besar daripada jumlah yang disebutkan tadi, tanpa mengambil kira umur lelaki dan perempuan di bawah umur 20 tahun. Itulah yang digambarkan dalam Book of Numbers ataupun Safar Bilangan. Jadi mereka datang ke sini adalah semata-mata untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu tanah yang dijanjikan, the land of promise, iaitu bumi Palestin. Memang dahulu bumi Palestin ataupun tanah Kanaan dijanjikan untuk Nabi Musa dan kaum dia. Tetapi kerana mereka melanggar perintah Allah, iaitu bila sampai di sempadan perantaraan untuk masuk ke bumi Palestin ataupun Kanaan ini, mereka takut untuk bertempur dan berperang dengan orang-orang yang lebih dahulu menduduki bumi ini, iaitu orang-orang Kanaan. Jadi inilah sifat sebenar yang anda perlu tahu tentang Yahudi. Sebenarnya mereka ini takut mati. Hari ini pun mereka takut mati. Mereka berperang dengan segala kelengkapan. Mereka berperang dengan segala prasana, dinding-dinding yang tinggi. Mereka tak pernah pun berperang bersemuka. Ini membuktikan mereka takut kepada kematian. Sama dahulu lagi sudah dipaparkan kisah ini. Seolah-olah bumi Palestin tak mahu menerima mereka dan mereka pun tak mahu masuk ke bumi Palestin. Mereka berundur. Akibat berundur inilah di samping doa seorang ulama Yahudi pada ketika itu, iaitu Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya dengan doa ini Allah membutakan mata dia. Tetapi apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaum dia? Tersesat di padang teh selama 40 tahun. Padang teh ni bukan ada macam kamera Highland pokok teh tu. Nama dia padang teh. Sahara teh. Jadi di sini 40 tahun. Di negeri orang yang tidak ada punca makanan, tidak ada punca minuman.
Di sinilah Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, diturunkan makanan yang elok dan baik daripada langit, yaitu manna wa salwa. Manisan-manisan madu yang turun yang melekat pada dedaun-dedaun pokok, dan salwa burung puyuh yang siap dipanggang. Ini adalah makanan terbaik yang diberikan oleh Allah daripada alam atas, alam langit. Itu pun mereka melakukan PL dengan menyimpan barang tersebut. Akhirnya barang itu menjadi basi. Dahulu barang lambat basi, tak pernah basi. Akibat PL ini, barang kita hari ini cepat basi kerana onar daripada apa yang mereka lakukan terhadap manna dan wassalwa. Akhirnya dalam tempoh 40 tahun ini, Nabi Musa pun dah meninggal dunia, Nabi Harun pun dah meninggal dunia. Lalu siapa yang membangkitkan kembali semangat Bani Israel untuk masuk kembali ke bumi Kanaan? Yaitu seorang Nabi yang juga menjadi peneman kepada Nabi Musa sewaktu nak mencari dan berilmu berguru dengan Khidir dahulu. Lihat dalam surah Al-Kahfi. Siapakah nama Nabi tersebut yang menjadi teman kepada Nabi Musa sewaktu Nabi Musa nak berguru dengan Nabi Khidir? Dia ialah Yusha' bin Nun bin Afrasim bin Yusuf alaihissalam. Dia adalah cicit kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada 4 orang anak. Ingat, yang pertama Yufrim, yang kedua Manasseh, yang ketiga Kaini, yang keempat Afrasim. Anak bongsu Nabi Yusuf Afrasim tu. Itulah yang melahirkan Yusha' bin Nun bin Afrasim. Baik, Yusha' bin Nun berjiwa pahlawan, berjiwa pendekar, berjiwa hulu balang. Bangkitkan kembali semangat Bani Israel, akhirnya bertempur dan berperang dengan kumpulan-kumpulan orang Kanaan. Dan mereka memenangi pertempuran dan peperangan ini. Dan akhirnya mereka menduduki tanah dan bumi yang paling subur di bumi Palestin dan tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi selepas itu, mereka terpengaruh dengan sifat-sifat orang yang tinggal di Kanaan, yaitu menyembah dewa-dewa. Antara yang paling besar ialah dewa Baal, dan yang kedua Artesta. Dewa Baal sampai hari ini disembah oleh orang-orang Yahudi. Dan adaptasi daripada dewa Baal mereka menukar kepada bermacam-macam bentuk. Salah satu lagi ialah adaptasi sebelum Nabi Musa naik bermunajat kepada Allah menerima Taurat. Angkara seorang penyelinap yang hebat, iaitu Mr. Samiri. Ingat kisah Samiri yang membuat patung lembu daripada emas, daripada debu-debu pasir derapan kaki kuda Jibril alaihissalam. Jibril sebelum itu telah datang bertemu dengan Nabi Musa untuk mengkhabarkan perintah daripada Allah agar dia naik ke atas bukit Tursina bermunajat dan akan menerima kitab Taurat. Tetapi Samiri memerhatikan ini. Derapan tapak-tapak kaki kuda Jibril tadi diambil. Kerana bila dia melihat setiap derak kaki tersebut mengeluarkan tumbuhan. Dengan pasir derapan tadi bisa menjadikan sesuatu itu hidup. Lalu inilah yang dicampur debu-debu pasir tanah kaki derapan kaki kuda Jibril tadi. Dengan apa? Dengan tembaga perak dan emas yang dileburkan. Lalu membentuk kuda tadi. Inilah yang menyebabkan kuda tadi ataupun lembu tadi hidup. Bila lembu tadi hidup, campur pula bantuan seorang lagi pakar, iaitu Pak Cik Tan. Tahu tak Pak Cik Tan? Setan lah. Pak Cik Tan pula masuk dalam lembu tu, menyebabkan lembu tu boleh bercakap dan mengeluarkan suara. Lagilah orang-orang Yahudi ni, dia mudah terpengaruh. Sama macam orang Melayu, mudah terpengaruh. Akhirnya separuh daripada mereka sembah patung lembu. Yang paling banyak ialah keluarga daripada suku Dan. Anak isteri keempat tadi. Dan dengan Naftali. Dan lah paling banyak. Akhirnya Nabi Musa turun marah. Marah kepada siapa? Marah kepada abang dia lah. Iaitu Nabi Harun lah. Yang jaga. Pasal apa? Harun boleh sampai jadi macam ni. Sampai orang-orang ni aku tinggal 30 hari, 40 hari, 40 malam dah jadi macam ni. Lalu Nabi Musa menghalau geng-geng Samiri dan orang-orang yang ikut dia. Nabi Musa minta bertaubat.
tetapi tetap tidak mahu bertaubat. Akhirnya dia dihalau daripada perkumpulan Nabi Musa. Lalu dia kembali merentas daripada bumi Mesir naik ke bumi Kanaan, terus ke laluan Lubnan, terus ke laluan Syria sekarang, terus ke tanah Hijaz, dan terus kembali ke bumi asal tempat Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, yaitu bumi Babylon. Dan kita tahu tanah Babylon pada ketika itu adalah sebuah tamadun yang paling awal wujud, yaitu tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia berlaku di Iraq. Yang seangkatan dan sezaman dengannya ialah tamadun Indus di India, tamadun Zia di China. Inilah Samiri membawa golongan yang mengikutinya tadi seterusnya ke lembah Indus, di tebing sungai Sindhu. Dan membawa benda dan konsep yang sama yang disembah oleh Yahudi tadi, iaitu seekor lembu ke tamadun Indus. Dan anda harus memahami sejarah ini, mengapa orang-orang India dan Hindu begitu sinonim dengan binatang ini. Faham? Inilah sejarahnya. Dibawa konsep yang sama daripada Samiri tadi ke lembah sungai Sindhu di tamadun Indus. Kemudian terusan sampailah ke bumi Eropah. Dan akhirnya daripada keluarga Dan dan beberapa saki-baki kecil daripada kabilah lain bergabung dan bersatu sehinggalah pada awal-awal tahun 1910-an inilah mereka berserakan dan bertebaran di bumi Jerman, di bumi Poland, di bumi Austria, dan di bumi-bumi kawasan yang berdekatan dengannya. Akhirnya keturunan Yahudi ini yang tersisa inilah yang dipanggil Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi sekarang. Dan Yahudi yang dibimbing oleh Joshua ataupun Yosha tadi, itulah Yahudi yang dipanggil Yahudi Safardi sekarang. Dan anda harus tahu yang jahat, yang patut anda lawan dan musuh utama anda bukan yang berada di bumi Kanaan ini, tetapi yang berada di bumi Eropah sana. Kerana Yahudi-Yahudi itulah berasimilasi dengan siapa? Disitulah keluarnya keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Anda tahu keturunan Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada mana? Daripada anak terakhir Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Yafis ataupun Yam. Yafis dan Yam ataupun Yam ini mempunyai 8 orang anak. Yam, Yafis anak keempat Nabi Nuh ini, istrinya bernama Arbasisah binti Marazil. Dia berkahwin dengan Arbasisah binti Marazil, mengeluarkan 8 orang anak, 7 lelaki, 1 perempuan. Yang pertama ialah Gomer. Yang kedua Wa'il. Yang ketiga Hawan. Yang keempat Tubal. Yang kelima Hausil. Yang keenam Tiras. Yang ketujuh perempuan Syabokah. Yang ke-8 saya lupa nama dia. Kumpulan yang pertama Gomer itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Memang Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada Yafis. Jangan anda gambarkan Ya'juj dan Ma'juj ini manusia makhluk asing. Manusia duduk bawah tanah. Manusia yang tak punya rupa seperti kita. Ya'juj Ma'juj adalah manusia seperti kita. Dia ialah bangsa-bangsa di kawasan Mongolia sana. Ialah bangsa-bangsa Han daripada dataran-dataran Cina. Daripada padang-padang step Mongolia. Daripada Austria. Austria. Dan daripada Poland. Dan daripada Jerman. Dan daripada tanah besar Rusia. Itulah keturunan Ya'juj dan Ma'juj sekarang. Dan kumpulan inilah yang menubuhkan protokol of Zionis. Inilah yang anda harus faham kalau anda nak mengenali Yahudi dengan sebenar dan sebaik-baiknya. Bacalah protokol of Zion. Ada 42 protokol. Mereka pun nak ikut macam kita juga. Kita kan hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 peristiwa akhir zaman. Hadis 40 fadail a'mal. Hadis 40 tu, hadis 40 ni. Tapi hakikat bila buka kitab, hadis ada 40 ke 42?
Hadis ada 40 ke 42? Kebanyakannya 42 hadis. Sama juga Protocol of Zion. Dia sebut ada 40. Buka-buka protokol ada 42. Dia pun nak tiru juga. Sebab 40 ini adalah suatu angka yang cukup hebat. Sama ada di dalam agama Yahudi, agama Kristian ataupun agama Islam sendiri. Dan kumpulan inilah yang menamakan diri mereka sebagai Yahudi Zionis sekarang. Inilah Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi. Dan yang menduduki bumi-bumi Kanaan di bawah Joshua ataupun Yusha' bin Nun tadi ialah Yahudi Safardi. Ini adalah Yahudi yang baik. Yahudi yang masih ada sifat adab-adab kebaikan dalam diri mereka. Nanti kita akan cerita sekejap lagi. 8.35